Masalah anak angkat, dia tidak jadikan anak tu sebagai anak susuan. Jadi anak angkat ni ambil kecil ke, ambil besar ke, dia serupa dengan orang lain. Dia hak benda kena jaganya, kena jagalah. Tak caralah. Lelaki ke perempuan dia kena beza. Dia tidak boleh buat sepuluh anak sendiri. Tak boleh bankan anak dia tu kepada dia. Kecuali kalau ada masalah besar, mungkin keadaan payah. Dalam keadaan asalnya, keadaan asal tak boleh. Ud'uhum li'abaihim, kena panggil, kaitkan seseorang tu dengan ayah dia, bin ayah dia. Lepas tu kena terima. Lepas tu dari segi aurat, dari segi gapo ni, kena jaga. Dari segi pesaka, gapo tak ada kena mengena. Anak susu pun tak ada kena mengena. Masalah pesaka ni dia ada terhak. Walaupun dia boleh dari segi sentuh, dari segi gapo aurat, tetapi dari segi pesaka tidak. Ni kalau pula anak angkat, semua tak ada. Jadi adanya kepada dia, kemudahan ini dia dapat daripada kita. Kemudahan kita tolong dia, boleh pahala dari segitu lah. Dan angkat-angkat ni ada, tidak salah mengikut sunnah. Nabi ada anak angkat dia, namanya Zaid bin Harithah. Dia sayang sangat pada anak angkat. Maklum. Jadi angkat-angkat ni ada. Mau angkat kau, mau tak apa tu. Tapi kena jaga patah-patah dia dah. Itulah saya mereka. Ada angkat sekolah tu bahaya tu tak boleh. Tu tak salah.